Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada episod yang ke-7. Insya-Allah sekarang ni episod yang ke-7 dah. Jadi sekarang ni Ustaz dia di podcast kampung, Ustaz dia membawa secara khas daripada kampung sebelah, kampung Gopasir, yang mana lepas ni Ustaz dia akan tanya dengan beliau sendiri nama apa semua, insya-Allah lepas ni. Dan sekarang ni untuk topik yang Ustaz dia bawa untuk anda malam ni lah, secara khas. Topik lebih kurang kita nak membicarakan perihal imam. Dan ada juga kita tengok pada hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Nabi SAW. Yang mana Nabi sebut kepada kita, setiap kita ini adalah pemimpin, dan kamu bertanggungjawab pada orang bawah kamu. Itu maknanya relate lah, maknanya ada kaitan dengan tajuk topik kita pada malam ini. Ustaz bawa khas kepada tuan-tuan semua, orang yang smart, hebat, bersemangat, influencer ni, influencer. Masya Allah, tabarakallah. Allah hadirkan kepada Ustaz pada malam ini seorang yang hebat, yang mana Ustaz panggil dia ni Imam Fulan. Imam Fulan. Jadi lepas ni Ustaz akan tanya lebih kurang lah pada imam kita ni. Itu lebih kurang kita tengok kepada cabaran sebagai seorang imam. Dan insya-Allah kita akan selit sikit sebab imam kita ni daripada masjid kampung Gopasir, dan kita akan selit sedikit memori mengenai arwah Nurli Syahira, insya-Allah. Assalamualaikum Tuan Mek. Waalaikumsalam Ustaz Deh. Sihat gini lah, alhamdulillah. Betul ke? Okey, sihat. Baik kata deh. Ada. Tak ada beli kedai lagi. Okey, terima kasih Tuan Mek. Ya, sama. Kerana sudi menerima jemputan khas daripada studio podcast kampung. Insya-Allah kita menyediakan satu saluran Tuan Mek kepada para penonton. InsyaAllah kita akan membincangkan banyak perihal yang berkaitan dengan ilmu lah Tuan Mek, insyaAllah. InsyaAllah Tuan Mek sendiri pun dalam bidang panggil bidang menyampaikan, Tuan Mek nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Jadi okey, terima kasih banyak Tuan Mek. Jadi sekarang ni Tuan Mek lebih kurang lah Tuan Mek, Ustaz dia panggil email kuliah lah. Boleh. Macam influencer Soho kan, dalam medsos. Email kuliah dia. Ya. Jadi di sebalik email kuliah tu, nama apa dia sebenar? Boleh saya cerita sikit? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih pada Ustaz Deh sebab dia jemput. Kata hebat tak hebat mana, tapi kongsi sikit-sikit tu boleh lah. Okay, pasal nama tu, nama sebenar bukan Kulan, nama sebenar tu Tengku Azlan bin Raja Muhammad, tu nama sebenar. Ya. Tapi kalau ikut nama panggilan lah, kita kata dalam sekolah, belajar dulu, ada saya tu mula-mula tu nama tak panggil lagi nama Kulan tu. Tapi beberapa orang yang kita kata mungkin dia nakal sikit lah, dia kata Tengku Azlan ni dia panggil Kulan, singkatan lah. Jadi masa tu ambo sendirinya kan macam tak setuju mana, maksud kita rasa macam pelik kan. Bila orang dengar apa kata pelik, bila kita kata nama apa, nama Kulan, dia kan macam apa sekali lagi. Pelik lah. Tapi bila lama-lama tu dah macam ngakalih tu. Lepas tu bila muncul kat media sosial ni pun macam Facebook dan ni TikTok kan, apa guna nama tu. Lepas tu kebetulan jadi email kan, itu pun guna Imam Muda Kulan lah masa tu. Cumanya hak terkini lah, hak terbaru dalam beberapa bulan baru ni, hamba tukar nama lah, tukar kita kata rebranding lah, penjenamaan semula, guna nama lain lah, nama Azlan Sajirah tu maknanya nama hamba dengan rupa lah. Gitu. Tu adalah Kulan. Tapi still jauh panggil. Sebab mengguna dalam media sosial ni nama Kulan tu
dalam lebih 10 tahun rasa guna. Jadi orang dah kenal lah. Semula ni perjalanan semula lah. Jadi Tok Imeh sekarang ni bertugas sebagai imam deh. Ya, betul. Imam di Masjid Kampung Gepasir. Okay. Di Masjid Gepasir. Imam tetap lah jawatan tetap lah. Kalau di bawah jabat agama ni dia jawatan dia taraf dia kontrak lah. Kontrak. Jadi panggil lama mana tu? Tok Imeh jadi. Okey, kaki sejarah lah perjalanan tugas imam ni kalau rasmi lah rasminya. Bermula dengan di Masjid Limbungan dulu. Okey. Masa tu Masjid Limbungan baru beroperasi lah dalam lebih kurang kalau tak silap tahun 2012 dia mula buka. Setahun lepas tu lebih ke tahun 2013 tu ada rezeki lah kita kata. Rekas ceritanya apa ni temu duga semua lepas tu ditempatkan di Masjid Limbungan tu masa tu. Imam yang pertama situ. Pertama lah. Agak lama rasmi lah. Agak lama jugalah kita kata 10 tahun lah situ. 10 tahun. Lama benar lah. 2013 sampai 2023. Betul kat situ. Ya, rasmi je lah. Lama jugalah. Jadi macam-macam lah cerita situ, macam-macam cerita lah. Kadang cerita memang panjang. Maknanya kalau anda pernah pergi maya di Masjid Limbungan sebelum ni lah, mesti anda pernah lihat email kita ni kan. Jadi sekarang ni email sekarang ni asalnya orang Kelantan kan? Ambonya kalau kira kata waris semua tak ada sini. Kelantan belaka. Ambo kira Kelantan, lahir di Kelantan, orang orang Kelantan, lahir di Kelantan juga. Tapi anak-anak pun betul, anak-anak pun memang duduk sini, tapi masa nak lahir tu dia balik Kelantan juga. Jadi semualah kita suami isteri dengan anak-anak semua kuasa 3 belaka. Kelantan belaka. Sebab orang puan tu nak patah semua. Iyalah balik Kelantan. Jadi isi Kelantan lah. Jadi duduk sini ni kata saing je lah belaka semua atas dasar kena saing gitulah. Kata waris tak ada sini. Tak ada waris. Saya saing lah. Jadi secara lebih spesifik lah kita nak sebut email ni orang panggil satu jawatan tu memang kita kena wajib laksanakan lah sebab dia nak jawatan ke imam kita kena mesti laksanakan tanggungjawab sebagai imam kan. Tugas tu. Maknanya tugas-tugas tu. Jadi di sebalik kita letak sementara jawatan imam tu, kita pergi luar tu email lah. Maknanya tu email sendiri apa ke tugas selain pada email lah. Sekarang ni tu email buat lebih kurang lah. Okey. Kaitan dengan tugas-tugas kapung ke ataupun tu email sekarang ni ada buat suatu bisnes ke ataupun tu email ada buat kelas ke. Lebih kurang lah Okey. Secara ringkas lah dah. Maknanya selain daripada masuk Ustaz dia selain daripada tu email lah. Okey. Kalau hotel kini lolo ni lah. Kalau bisnes tu hotel ni fokus pada public goal lah. Hotel kini baru lepas tahun lagi lah baru buat. Kalau cerita lama-lama tu memang banyak lah. Kalau nak selarat tu boleh juga kita. Apa dia tu? Nak cepat dah. Nak kena apa ni? Kena revive mula dah lepas lah. Macam-macam lah pernah. Kalau dulu lagi pernah buat dekat takaful tapi waktu lama dah. Waktu dulu lagi sebelum jadi email lagi sebelum awal-awal nikah dulu lah. Pernah jadi agen takaful dulu lah buat sekejap lah. Apa lagi pernah jadi ejen jual biskut raya. Kita cuba macam-macam lah. Lepas tu hak terkini sebelum buat apa ni public go ni kita buat affiliate TikTok lah. Tu kira iyalah memang struggle lah kita buat video atas sebagai tu berpuluh-puluh video kita buat. Gitu. Mana tu ada brand sendiri ke? Bukan affiliate TikTok ni bahagian tu kita bukan seller lah. Kita cuma bila kita iklankan produk tu dengan video, bila orang membeli kita dapat komisen lah. Tolong jual. Kita jual promote lah. Tak ada pernah tengok dalam Facebook email lah.
Hak tu email sebut pasal kopiah apa semua kan, betul dah ada brand. Kopiah hampir betul hampir terlupa dah muncul sadar ya. Sebab tu ada tanya sebab tu hamba kata macam kalau nak revamp mula tu macam banyak lah. Jadi sampai tertinggal. Kopiah tu tak ingat tahun bila kita start, tapi memang betul tu jamu sendiri. Ya. Kita buat nama Kulan Design macam tu. Masa tu kita ada kopiah tu. Sebab orang kenal dengan nama Kulan kan, dia bikin nama apa ni? Sebab ada nampak seorang budak tu dia pakai kopiah. Material dia tu bukan macam kita kain gini. Dia material dipanggil PVC dia panggil. PVC tu macam kita kata cushion kereta. Cushion kereta. Jadi saya budak nak pakai, jadi terlintas lah kita kata benda ni macam unik kan. Biasa pakai piah kain dah ataupun piah kait kan. Jadi kita kata nak cuba. Kita cari orang yang boleh buat supplier ke apa semua. Akhirnya tu fikir nama gapo, nama Kulan Design. Lepas tu kita keluar lah. Tapi memang Allah, memang mula-mula perkenal tu memang boom jugalah. Benda tu benda baru. Jadi orang tak pernah tengok lagi. Jadi buat satu page nama Kulan Design, page Facebook untuk buat iklan apa semua. Kita buat FB ads, bayar sikit lah. Tapi masuk kita buat setting untuk message kan. Kita boleh buat setting untuk engagement ke, untuk komen banyak ke. Lepas tu hamba buat setting tu untuk orang message nak beli. Berjujuk masuk. Allah kata benda tu benda baru kan. Dia benda baru, orang baru tengok, dia tertarik lah. Lepas tu masuk banyak order masa tu. Masa tu tahun 2000 berapa belah lah, tak masuk 2020 lagi. 2015 belah gitu. Tugas sebagai email lah. Masa tu tergadah sebab tugas email di Masjid Limungan bermula tahun 2013 rasa. Lebih kurang lah, 2013. Mana dah lama mana tu lancar tu? Berapa tahun tu? 3-4 tahun juga rasa. Tak ada stok ke mana? Sebab berhenti tu dia banyak faktor lah. Salah satu hamba boleh royaknya, bila kita pakai sendiri, memang benda tu orang nampak orang jadi boom tu sebab orang tengok benda tu benda baru. Jadi orang pun banyaklah masuk order dalam page Facebook tu. Lepas tu bila kita pakai lama-lama, kita rasa kurang selesa. Tu sebab antara sebab lah, kalau sebab banyak lagi. Sebab tu orang kata sebab dia material dia PVC kan. Jadi PVC tu macam kita bayangkan ni lah cushion kereta tu kan. Dia agak panas lah. Bila kita pakai pun kita rasa agak panas. Lepas tu ada beberapa orang yang royak gitu kat kita. Jadi kita ada dapat feedback, walaupun tak banyak sebenarnya feedback gitu. Macam ada jawab positif. Ada tu orang, ada seorang tu dia kata piah ni dia agak macam eksklusif lah. Jadi dia akan sipir, dia pakai, dia pergi lain dia pakai piah biasa kata. Tapi bila dia bagi tempat-tempat yang kata istimewa macam kan, event pun dia pakai piah tu. Dia sipir comel lah, ada kotak semua. Jadi positif ada, tapi bila fikir-fikir balik, timbang balik semua sekali, akhirnya kita kata stok lah, stok. Berapa tahun tak lama lah, 4-5 tahun gitulah. Lepas sekarang stok ada sikit kat rumah, tapi kita tak buka order lah. Banyak email tak ada nak cara lah benda tu. Ada lah, sebab kita pun beralih pada benda lain kan. Jadi maknanya banyak jugalah pengalaman. Banyak juga pengalaman jatuh bangun ni, banyak jugalah. Mana kita mencuba kan. Cuba ni tak jadi, kita rasa buka jalan lain pula. Gitu. Betul lah. Maknanya kita kena panggil cari alternatif. Sendiri daripada tu email terjun ke bidang bisnes tu, kita sendiri dapat rasa, terima kan? Dapat rasa bagaimana kita drop masa kita kita lalu semualah, kita rasa apa cara ke customer macam-macam lah. Maknanya itu antara panggil pengalaman lah pengalaman tu email. Jadi sebagai tu email sendiri kan, pergi kepada jawatan tu email sendiri, selama tu email pergi jawatan imam tu kan, maknanya mesti ada panggil tribulasi ataupun cabaran email sendiri terhadap masyarakat. Mungkin email ada panggil pengalaman pahit, pengalaman manis. Sepanjang tu email jadi imam,
Kalau boleh mesti tu email kata panjang tu start. Betul. cuba bagi conclusion tu secara ringkas lah. Ya. Supaya dapat share. Mungkin ada penonton di luar sana sekarang ni tengah menunggu imam. Mungkin adik-adik sekarang ni baru lepas STP ke apa kan. Ayah kata mu jadi email lah. Saya jauh-jauh email. Mungkin penonton kita nak dengar sendiri daripada mulut email Kulam. Ya. Mana Pak Ustaz sebut tu. Okey, bertugas di Masjid Limbunge kali pertama 10 tahun, lepas tu ditukarkan ke Masjid Gong Pasir hampir 3 tahun barulah. Jadi kalau orang tu lah puluh-puluh tahun email lagi banyak pengalaman dia ataupun cabaran dia. Jadi sekarang ni ringkasnya email daripada Masjid Limbungan ni masjid orang-orang elit kan. Ya betul. Maknanya masjid besar kan masjid besar. Lepas tu daripada masjid besar email ditransfer ke masjid Gong Pasir kapung dari kapung. Mestilah suasana tu amat berbeza. Yalah betul lah. Maknanya kita boleh combine antara pengalaman email di Limbungan dengan sini. Mungkin email dapat merasai perbezaan dia tu. Lebih kurang. Okey, kan nak secara umum lah beberapa kira daripada banyak-banyak tu secara beberapa orang kata mungkin ada orang penonton boleh ambil iktibar lah ataupun boleh beringat ke ataupun boleh kita bukan nak menakutkan tak ada. Tak ada kata mungkin ada orang menonton ni tengah menunggu jawab atas email ke ataupun nak minta ke. Jadi sebenarnya cerita ni bukan nak menakut-nakutkan, cuma sekadar satu cara share. Bila orang tahu tu orang kata cara peribadi tu email. Kita tak perlu takut jadi email sebenarnya. Cuma bila kita terima tu kita tahu dah kita boleh agak lah benda ni akan ada gitu cabaran tu. Jadi tulis sebut beberapa lah. Okey. Satunya bila kita depan sekali ni. Okey. Makmum belakang tu ramai kan. Makmum semua tu kenal kita. Tapi kita mungkin kenal hak mana mari semua kita kenal lah. Tapi kalau kita nak kenal semua orang, memang kita mustahil lah. Kecuali hak betul-betul pergi semua. Jadi bila gitu kita depan dekat orang macam-macam lah, orang nampak salah sikit. Selalu. Lepas tu pula cara tegur tu macam-macam juga sadar. Cara tegur tu macam-macam. Hak amo pengalaman banyak di Masjid Limbungan lah setakat ni kan. 10 tahun tu satu caranya surat layar. Ada surat layar. Kita tak tahu siapa. Daripada makmum lah, daripada daripada makmum. Korea lah. Dia nak tegur kita dengan cara surat layar, dengan kita tak tahu siapa dia. Dia tulis lah. Macam-macam lah komen tu macam-macam lah. Dari segi baca ke, dari segi perbuatan maya ke, ada bagi cepat doa ke, gerak lambat doa ke. Maknanya cara pertama dengan surat layar. Cara yang kedua maknanya surat layar tu lebih kepada panggil benda yang tak puas hati lah. Benda tak puas hati lah. Mungkin dia nak kasih kat identiti dia. Jadi surat layar ni kita tak tahu siapa kan. Cara kedua jumpa dengan daripada pihak ni cara yang terbaik lah bagi hambanya. Macam ada beberapa kali jemaah kita ni jumpa di kedai makan, kita nak pergi buku nasi kan, dia tengah makan, dia panggil mari kita minum nasi kat mata. Kita pun betul lah tak apa dah, buku tak siap lagi, kita pun duduk dekat dia order air, minum air dulu. Lepas tu dia pun royak lah. Maknanya kita dengan dia je. Ni cara bagi hamba terbaik lah. Dia kata tu email betul lah kita jumpa ni hamba nak ayat sikit, dia kata. Dia kata tu email maya tu kan hamba serah cepat laju. Hamba tak ada nak ikut, dia kata. Maknanya gerak rokok saja tu cepat, kata laju. Jadi kita pun tak apa dah. Memang kita dengar tu kita jangan cepat melata macam adik-adik macam nak baru jadi email kan. Jangan terima. Kita dengar dulu. Tak marah-marah dah sebab dia tegur cara baik. Kita terima, tak apalah. Mungkin cubalah. Jadi bila semaya lepas tu kita cuba kontrol lah, perlahan berakal semua. Itu cara kedua. Cara ketiga, di depan ramai-ramai itu paling kata teruk lah kita kata. Ada juga, ada. Penuh juga berlaku. Maknanya kita jumpa ramai-ramai kan. Jadi masa tu juga dia ambil untuk tegur kita. Sepatutnya macam berdua tak apalah. Jadi siapa-siapa nak jadi email tu, jangan rusing, benda tu semua tu
Benda tu biasa kita kerja kau pun tak ada tak? Kerja jabat mana ataupun macam sadar kerja sendiri kan. Dengan karya ni ada je macam-macam apa dia kata cabaran kan. Jadi terima, jangan cepat melatah lah kan. Okey, adik-adik tu terima, fikir balik, oh ya aku ni laju. Kita slow lah, kita kontrol lah. Kita tak boleh nak memuaskan. Betul sadar betul. Misalnya tu email dia tu sebut misalnya tu email kata dia kata lagi. Pihak lain kata kalau tu betul aja ni. Cepat sikit. Betul. Tambah kata tadi kita seorang depan dia mau belakang ramai kan. Jadi memang mustahil kita nak semua belakang. Hak ni kata tak apa dah laju. Hak ni kata tak boleh. Jadi kita tengok-tengok lah. Macam hak boleh kongsi cara kita nak kontrol pergerakan cepat lambat tu. Caranya bila kita main tu kita anak mata kita ni kita nampak kan. Jadi ambil macam dengan tu main tu. Kita nampak sikit tepi. Kita nampak demo tu dia ikut kedak. Kadang-kadang bila orang tua-tua kan. Di tepi kita tu kita nampak. Kita puas. Bila kita gerak tu kita bangun tu ada lagi kita nampak dengan ekor mata kita ni. Untuk orang bangun lagi lambat. Jadi bila dekat berikutnya tu kita pun slow sikit. Gitu tu cara dia lah. Kita pandai-pandai. Kita pandai-pandai lah. Antara teknik. Cara dia. Maknanya tengok lah. Gitu. Maknanya jawatan email ni cabar. Itu baru satu dah. Itu baru satu baru. Ada banyak lagi. Maknanya bukan cala-cala orang lah. Kalau adik-adik lah awak nak tengok video ni. Maknanya Ustaz dah boleh maklum lah. Maknanya cabaran imam. Kita tahulah imam ni orang depan sekali. Depan sekali. Kita buat lagu mana orang akan nampak ya. Orang akan nampak. Lepas tu kita pula lah kena pandai kawal. Kalau ada teguran pada jemaah ke sebab kita tak boleh memuahkan semua orang kan. Betul. Antara cabarannya. Jadi maknanya email kuliah sekarang ni aku panggil masuk lah masuk lah masyarakat ni. Betul gitulah Ustaz nak sebut. Maknanya kalau nak tanya gapo-gapo perihal imam ke gapo nanti Ustaz akan tekan nombor telefon insya-Allah dalam nanti. Cuma sekarang ni email bagaimana email panggil email ni dia bertugas kena ada setiap masa kena ada kan di masjid kan. Waktu bertugas lah. Tugas. Kita bagi tugas lah. Kalau email nak cuti apa kena minta cuti apa semua kan. Kena ada orang berganti kan. Cuma Ustaz nak sebut lagi kalau email ni kalau dia tak pergi masa bertugas tu memang mungkin lagi kan. Kalau kita tak lagi kita boleh jalan dengan apa ni kebanyakan rakan sejawat kita lah sama-sama untuk email kan. Dia gini sebenarnya mudah je. Kita memang kadang-kadang kena kita ada urusan emergency tu betul kena waktu kita tugas kan. Jadi kita kena itulah hubungan kita dengan sesama kita. Macam di Go Pasir kita ada email 3 tapi 83 juga. Jadi kira cukup kuat lah. Jadi apa-apa mudah. Bila kita tak lagi kalau kita mampu untuk ganti awal kita ganti awal. Contohnya kita tahu dah kata hari Selasa ni kata kena pergi kursus contoh. Jadi kita pun ambil lalu itu kawan nak ambil gila-gila demo Ahad ni sebab Selasa kawan kursus. Jadi kita hak terbaik hak semula-mulanya kita ambil awal. Tapi kalau kita kata emergency agent kan baru tahu ada kerja. Jadi kita bagi ke kawan sahabat kita ganti selepas tu lah. Tapi hak terbaiknya kita takut timbul tak ingat ganti ke ataupun macam-macam lah. Ataupun buat tak tahu, buat tak ingat ke. Jadi hak terbaiknya hak pengalaman setakat ni nya hak moleknya kita ganti dulu. Kalau kita tahu awal lah dan kita ada masa lagi ganti dulu. Barulah dia kita jaga juga hubungan kita sama kita ni. Yalah, baru dia nak ganti. Jadi kita pun rasa dia tak ada masalah ke apa. Ada masalah. Sebab ada je setengah masjid tu kan. Email sama email ataupun email kita baloh tak tegur bila tak tegur masalah bagi kita ni bila kita ada hal lah nak minta demo tak boleh tak boleh dah masing-masing tugas masing-masing jaga hari masing-masing jadi masalah lah. Jadi siapa dia email kena jaga hubungi kena molek lah. Kena molek jadi mudah untuk kita minta tolong. Tak ada masalah sebenarnya tukar-tukar tu atas kita. Jalan ni maknanya antara AJK semua
imam ni kena tu lah, kena pandai-pandai jagalah hubungan dia. Jadi mudah ada masalah ke apa, ada ustaz ke apa. Yang terutamanya apabila ada emergency kan. Yalah, hubungan kita sesama kita, email bila hubungan kita dengan AJK pengurusi tu kena baik lah, kena baik. Kena ngawal kapur. Jadi setakat ni apa daripada Limongan tu kita pergi sikit lah di Masjid Gua Pasir sekarang ni. Lagu mana setakat baru 3 tahun deh. 3 tahun lah, lebih kurang 3 tahun, hampir. Setakat 3 tahun lah ni. Email bertukar di Gua Pasir ni. Maknanya setara mana dah? Okey ke bagaimana? Alhamdulillah masa 3 tahun tu kita kata lama sangat pun duk, pendek sangat pun duk, sudah molek. Jadi rasa syukurlah boleh dah. Orang kata apa? Kita tahu dah. Serasi orang kita serasi dengan dengan kampung. Jemaah. Walaupun cabaran dia cabaran tak ada sebut tadi berbeza, jemaah tu berbeza, suasana berbeza. Kalau di Limongan dulu kebanyakannya orang pecin daripada cikgu-cikgu, orang elit-elit kan. Jadi kita lain tu sana. Bila pergi Gua Pasir ni dalam kampung, bukan tepi jalan besar, masjid pun jemaah tak ramai. Jadi antara kelebihan dia lah dia mudah mesra. Jadi kita boleh pergi maya, bukan setakat maya sajalah, maknanya lepas tu mungkin jemaah kata hak nama Pak Dik kata Tok Meh menai. Tu. Jadi kita buat mudah-mudah lah. Kalau betul kita tak ada gija kan. Boleh kan. Pergi jumpa makin-makin minum air, boleh buah. Jadi benda tu menyebabkan kita lebih cepat akrab lah. Akrab dengan jemaah lah. Gitu. Tapi tak nafikanlah jemaah dulu pun mesra juga, tapi dengan suasana yang lain. Gitu. Yalah. Tapi alhamdulillah boleh masuk molek lah. Setakat ni alhamdulillah. Tok Email ni maknanya panggil perannya dia sangat-sangat besar juga lah sangat-sangat besar juga. Mungkin setakat keluarga Tok Email ni sebagaimana ada yang saya sebut pada awal tadi ke, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tok Email kan. Kita ni sebagai pemimpin kita tu sama ada dalam konteks keluarga, kita sebagai ayah kan Tok Email. Tok Email ada isteri kan. Isteri ke isteri isteri kan. Isteri ada isteri, ada anak-anak. Imam kepada keluarga dan juga wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maknanya tanggungjawab kepada ahli bawah kita dan juga imam masjid, tanggungjawab imam tu pada masyarakat. Maknanya konteks dia tu daripada email rumah kepada email masjid dia jadi semakin besar lah, dan begitu juga dia punya cabaran dia semakin besar. Maknanya kita nak merangkumi masyarakat ke, ramai masyarakat kampung kan. Yalah. Maknanya sebab itulah nak jadi seorang email ni dia kena ada kena ada semangat yang kuat dan tak boleh lembek orang kata. Jangan mudah ngaju. Ngaju mata boleh tapi orang jekoi jangan lama-lama sangat. Dia kena jiwa besar lah. Kita lebih kurang nak ayat daripada imam Ustaz dapat simpulkan lah. Lepas tu mungkin sikit lagi kita pergi sebab baru nak sampai 30 minit. Maknanya sekarang ni selain daripada email, jadi tu email tolak lah. Adakah pernah ke maknanya terlibat dengan rawatan ke kemungkinan mungkin ada dalam masyarakat tu hak kena ganggu ke apa ke, ataupun pernah berlaku benda-benda hak tak diingini ke. Maknanya dia panggil tu email merawat anak dia kena rasuk. Pernah kau berlaku lagi? Ataupun tu email sendiri maklum awal saya tak boleh merawat contohlah. Kalau dari segitu bukan bidang bola tak pernah belajar dan tak pernah bukan bidang bola sebenarnya cerita. Kalau minta tolong mak kata awal lah. Maaf lah Pak, ambo tak pandai dan bukan bidang lah. Kalau nak bayar hajat betul boleh lah. Tapi kalau merawat tu tak pernah dan tak bukan bidang lah senang. Sebab Ustaz pernah tengok ada satu email di apa ada Pak merawat tu. Ya. Dululah dia tukar juga. Itu lah. Dia baru ditukar. Baru tukar. Baru tukar ke ni masa? Bukit Payung. Bukit Payung.
Sebab dia belajar dia. Ya betul. Dia imam. Dia betul. Dia belajar. Dia perawat. Merawat dia. Ya. Jadi saya tak terlibat. Dah. Jadi mungkin kita pergi pada slot akhir kita secara ringkas lah Tim secara ringkas maknanya Tim mungkin boleh beri panggil kata-kata hikmah ke ataupun Tim nak beri sedikit komentar ke ataupun mungkin kita boleh Ustaz nak kaitkan sikit lah Imam sebab Tim ni daripada Masjid Kampung Gempasir dan kita masih panas lagi mengenai peristiwa yang berlaku kepada adik-adik kita awak mana nak pergi belajar dulu di UPSI tu kena apa kemalangan kan sebab ada seorang tu Ustaz tahu dia daripada Kampung Gempasir yang bernama Nuli sekarang ni viral pasal Nuli ni viral dia punya orang ramai pergi kubur dia kan tu kan ya orang ramai Syekh pergi ayah dia pergi tengok sendiri dia punya mushaf Quran tu dia tulis dengan tangan dia jadi viral sebab apa saudara-saudara sebab kita tahu Al-Quran ni bukan mukjizat Al-Quran mukjizat jadi Nuli tu dia masa kejadian tu dia pegang Iraq dia pegang Iraq Al-Quran tu seolah-olah dia tak selepas dengan Quran tu sampai akhir hayat itulah orang panggil satu momen yang menyentuh hati semua rakyat Malaysia jadi mungkin Imam boleh beri sikit komentar terhadap apa yang berlaku di bawah Masjid Kampung Gempasir kan ya betul sebab dia duduk situ kan mungkin kita boleh komen sikit para penonton pasal kejadian kemalangan pelajar UPSI tu dalam berapa 15 orang ada 15 orang tu memang arwah Nuli ni lah yang paling mendapat perhatian di antara yang lain lah di antara lah orang lain pun ada juga tapi memang betul-betul paling ramai orang ziarah viral tu memang arwah Nuli lah dan ayah kepada arwah Nuli tu adalah jemaah Masjid Gempasir lah Ambo mula kenal dia pun sejak betul Gempasir lah maknanya 3 tahun lah Haji Azmi tu jadi Haji Azmi tu setakat Ambo kenal lah selebihnya Ambo tak tahu tapi setakat Ambo kenalnya setiap waktu solat kalau dia tak pergi mana-mana lah memang mereka ada dan hak paling kata memang kental sungguh lah jiwa dia dengan masjid tu memang rapat sungguh lah ceritanya sekarang ni walaupun dia seminggu lebih kejadian tu berlaku tapi ramai lagi sama dengan bahnya dengan macam-macam dengan mutunya geng-geng mutu kan dengan bah pun dah 3 bas kali mari ramai lagi walaupun masih ramai lagi Ambo perasan masa Ambo tugas lah sehari tu walaupun orang ramai subuh dia ada zuhur dia ada asar dia ada dia selit juga ada juga dia pergi juga Ambo kata masa tugas mula tu Ambo perasan zuhur asar tak ada tapi hari yang berikutnya tu dia ada maknanya walaupun ada tetamu pun dia sebab hati dia tak boleh sebab dia biasa dah sama-sama kan ada terikat sama dan rumah dia pun dekat ya dengan masjid tu jadi macam ada saya kita duduk nanya kan lagu mana nak pergi rumah arwah tu jadi sebenarnya jawapan buka Waze tu search Masjid Kampung Gempasir siapa Masjid Kampung Gempasir tu dekat sebab ada orang ni orang pencipta lah dia kata ada rombongan tu mari sesak dia kata bukan apa bila orang hantar location rumah arwah ni bila buka Waze tunjuk jalan tu masuk ke baru bila masuk ke baru bas tak boleh masuk sebab dia jalan kok belakang tu jadi kalau sebenarnya kita search masjid siapa masjid je Senin pergi lorong depan tu dia ada cabai Y kan di kanan je siapa lalu rumah dia jadi sebenarnya gitulah cara dia siapa-siapa berhajat lagi boleh pergi lagi lah insyaAllah memang ramai sungguh dan Haji Azmi cerita dia lah hamba buang lepas maya kan dia kata memang satu ramai orang mari satu lagi rezeki dia kata kita sebagai batal rumah dia kata kadang-kadang tak ada nak cari air ke apa kan tapi ada je orang bawa dia kata dia kata kubur kau dekat rumah kau dia kata kalau orang kalau dia pergi kubur pun kubur dekat ya kubur pun dia kata ada tiba ada kuih ada apa dia kata dia kata memang rezeki lah dia kata orang bawa jadi itu dia
dua orang main ramai-ramai. Mana ada dek. Tapi dia yang penat dia kata ramai sangat hok mari, dia kata kalau hok mana tak telai dia kata banyak lah kata mak. Memang tak ada dia kata. Saling dengan ni tegur lepas tu hok mari pula. Saling pula lepas tu buang mentah orang mari pula. Jadi dia kata memang tak boleh nak kawal, memang tak boleh dah. Gitu kata dia boleh, dia kata. Amat sangat. Itu ayatnya apabila Allah SWT nak tunjuk dia. Allah nak tunjuk benda hak molek ni semetai lah. Yalah, masa hidup kita tak nampak tau. Masa dia hidup tak kena. Tak kena. Aku tak ada kenal apa dah. Maknanya masa dia hidup tak kena. Lepas kematian terjadi dia panggil masyarakat pakar nak kenal apa sebenarnya arwah Nurul Syahirah. Itulah antara perkongsian daripada Imam kita sendiri, Imam Masjid Kampung Gempasir. Dan Ustaz rasa mungkin akhirlah akhir kalam dah kita ni, insyaAllah masuk ke 30 minit dah. Boleh. Terima kasih email. Mungkin setakat tu dulu, insyaAllah. Mungkin lepas-lepas ni kalau ada slot lagi kita tengok lagu mana. Okay. Tu email nak selit sikit pasal go tu, tak selit sikit apa? Pasal go apa? Tu email tak ada apa. Public go kan? Tu bisnes hak terkini lah. Selepas buat affiliate kita tu hak terkini public go lah. Public go ni kalau kau ada lah. Okey, cerita ringkas lah dah. Cerita ringkas lah. Public go ni secara ringkas kita mudah fahamnya, ambo bukan jual emas dah. Public go kita dapat emas kan. Tapi ambo nak bagi satu kesedaran ringkas lah kepada penonton kita ni. Public, bila ambo sebagai bagi dealer public go ni bukan jual emas. Kalau saya sebab semua nak beli emas, maknanya bukan beli gambar, beli dengan public go, yang syarikat public go. Jadi kita sebagai pemudah cara, pembimbing, kita akan bagi sebagai ilmu mengenai kepentingan kita menyimpan emas gitu ya. Lepas tu satu lagi, ramai kata emas mahal tau, betul tak? Emas memang semakin mahal. Lepas tu orang yang tak tahu ni dia kata dia kata kawan tak ada duit, harga hari ni 500 lebih yang 1 gram. Dia kata kalau hamba nak beli emas, dia kata tak ada piti, hamba banyak-banyak sebab mahal. Kesedaran hamba ni adalah dari public go ni kita tak semestinya beli mahal walaupun beli banyak. Maknanya serendah 100 riyal, minimum 1 riyal. Boleh. Tapi mestinya 1 gram apa ada. Tapi kita tak boleh lah sebab 100 riyal ni kecil doh, dia tak buat sebab tak sampai 1 gram. 0.2 gram lah kalau ikut harga hari ni. Lepas tu maknanya orang ramai orang fikir tak ada duit nak beli emas. Maknanya konsep dari public go ni mudah ya. Kita daftar public go percuma. Dapat daftar percuma. Lepas tu kita simpan sikit-sikit. Simpan 100 bulan ni, 100 bulan depan, 100. Cukup 1 gram? Betul. Boleh, betul. Cukup 1 gram sama ada kita nak kekal ke dalam akaun tu, dalam apps tu, ataupun kita kata nak pergi tangan lah. Kita pun boleh minta dengan public go tu, dia akan push pada kita. Jadi pergi tangan lah. 1 gram paling kecil 1 gram lah. Jadi ni ramai kita tahulah. Itu nombor 1 boleh mula nombor 1. Kita dealer public go ni kita tak jual emas, jangan kata nak beli emas dengan email tak boleh. Hamba tak ada emas tangan. Emas tangan tu pun hamba beli kamu sendiri. Jadi kalau orang nak beli emas, dia daftar dulu percuma. Maknanya dia simpan dalam akaun tu dulu. Sikit-sikit. Jadi boleh beli sikit-sikit. Dan dia banyak masyarakat ni setakat ni sebab dia 17 tahun dah. Jadi memang kukuh lah. Jadi tak perlu kita ragu lah. Masyarakat lain ada banyak dah lingkup dah. Sebab dia scammer semua kan. Jadi ni tak ada apa lah, insyaAllah. Maknanya sekarang ni ramai kena public go. Ya public go. Tak kena dah. Jadi terima kasih lah. Sedikit selitan daripada mengenai public. Dan insyaAllah Ustaz ingin ucapkan kepada anda semua terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton daripada awal bicara kita dan sampai akhir, insyaAllah. Jadi sekarang ni Ustaz ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada tetamu undangan khas kita pada episod ini, insyaAllah sedikit sebanyak boleh memberi info kepada anda di luar sana mengenai tajuk yang kita bincangkan, iaitu cara imam cabaran dia apa semualah. Dan akhir sekali Ustaz
akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.